Video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran yang terbaru sebab semalam diorang dah ada masuk balik Touch 'n Go dekat dalam aplikasi ni. Jadi saya ada claim, saya dah dapat dah saya punya payment. So siapa yang nak try aplikasi ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu aplikasi apa, kena tengok juga video ni sampai habis. Kalau nak tengok bukti-bukti pembayaran yang terbaru ataupun feedback yang terbaru, korang kena join dekat dalam grup WhatsApp. Selalunya kalau ada bukti pembayaran ataupun feedback terbaru, saya akan kongsi dekat korang punya grup WhatsApp guys. Kalau nak dapatkan duit raya ataupun money pocket Touch 'n Go, korang kena join dekat dalam grup. Money pocket nanti saya akan bagi dekat dalam grup. Kalau duit raya saya akan bagi dekat status WhatsApp saya. Jadi kalau korang nak dapatkan duit raya, korang kena save nombor saya guys. Ada link dekat bawah video ni, link WhatsApp saya ada, link grup WhatsApp pun ada juga guys. Kalau nak save nombor saya, korang bagi tahu nama korang. Nanti saya save balik nombor korang. Hujung bulan ni kita akan bagi duit raya dengan money pocket. Jadi video kali ni sebenarnya saya nak bagi info dekat korang. Siapa yang terlepas info dekat dalam grup, aplikasi M-Paisa dengan aplikasi M-Reward, korang dah boleh tebus reload Touch 'n Go. Korang dah restock balik TNG. Jadi korang boleh tebus. Siapa yang ada point, korang boleh tebus sekarang guys. So dekat dalam aplikasi ni, total yang saya dah dapat mungkin lebih RM700. Kalau korang yang tak pernah guna aplikasi M-Paisa ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Jadi aplikasi M-Paisa ni adalah aplikasi yang paling cepat kalau korang nak dapatkan duit. So lepas korang dah download nanti, korang kena daftar guna email korang. Kalau dia ada bagi pilihan sama ada email ataupun Facebook, korang pilih daftar guna email, guna Google korang. Jadi dekat dalam aplikasi M-Paisa ni, kalau korang nak dapatkan duit Touch 'n Go ataupun korang nak tukar dengan reward yang lain ni semua, korang kena ada coin. Aplikasi ni paling cepat kalau korang nak dapat duit. Siapa yang tak pernah lagi download aplikasi ni kan, korang try main 5 minit je ataupun 10 minit. Lepas tu korang try withdraw korang punya duit. Kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya. Jadi siapa yang tak pernah lagi download aplikasi M-Paisa ni, lepas korang download aplikasi, korang dah register, korang klik dekat bahagian playtime game. Task yang pertama korang kena buat dekat bahagian sini. Lepas tu guys, korang kena download aplikasi yang diorang sediakan dekat bahagian katalog depan ni. Semua aplikasi ni korang kena buat. Kalau korang nak buka task yang lain, dia macam ni guys. Kalau korang yang tak pernah lagi main dekat dalam aplikasi ni, nanti korang kena settlekan dulu task dekat bahagian playtime game. Kalau tak, nanti task yang lain ni dekat bahagian bawah ni kan, korang tak boleh buat. Kunci utama dia, kalau korang nak buka semua task dekat bahagian bawah ni, korang kena settlekan dulu task dekat bahagian playtime game. Jadi nanti dekat sini dia ada bagi macam-macam jenis apps yang korang kena download. Setiap aplikasi yang korang download nanti dia ada task yang korang kena buat. Contoh aplikasi Alibaba, klik dekat bahagian more kalau korang nak tengok task apa yang korang kena buat. Nanti korang tekan dekat bahagian play now. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu korang buka aplikasi yang korang download ni, korang kena main selama 1 minit. Lepas tu kena main 2 minit, main 3 minit, sampailah berapa minit? 488 minit. Nanti korang boleh dapat semua sekali total point 5281. So lepas je korang buat task, korang klik dekat bahagian redeem. So nanti guys, korang try je main dulu dalam 2 minit ataupun 3 minit macam tu, ataupun 5 minit. Nanti kalau korang punya point dah ada, korang klik dekat bahagian redeem. Lepas tu korang pilih Touch 'n Go. Korang tekan dekat bahagian sini untuk 50 sen punya reward. Lepas tu korang isikan nombor telefon Touch 'n Go korang, bukan nombor duit now. Ingat nombor telefon TNG korang, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh 0175810918. 6 tak perlu letak. Korang try dulu main 5 minit ataupun 10 minit. Lepas tu korang try withdraw 50 sen ataupun RM2. Kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya. So kalau korang nak tambahkan lagi coin korang, korang boleh buat dia punya task yang lain guys. Jadi korang klik balik dekat bahagian depan tadi, dekat bahagian home. Lepas tu korang boleh try buat survey offer. Lepas tu dia ada app task dan juga tengok iklan ataupun tengok video. Korang boleh dapatkan coin. Kalau survey offer ni, korang pilih survey jenis CPX. Yang ini banyak kali dah saya bagi tahu korang. Paling senang kalau korang nak jawab survey, pilih survey jenis CPX. Kalau CPX ni selalunya survey-survey dia bukanlah nak kata senang, tapi kebanyakan yang saya dapat feedback semua diorang jawab jenis CPX. Sebelum korang nak jawab survey CPX ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Jadi jenis survey yang paling banyak saya dapat feedback adalah CPX dan juga BitLab ataupun BitSurvey. So jom saya tunjuk contoh. Okey, yang ini contoh feedback dari diorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Dan survey yang diorang jawab tu semuanya jenis CPX. Jadi korang boleh try nanti, tekan je link WhatsApp saya dekat bawah video. Korang dapatkan tip dekat saya guys. Lepas tu korang try cuba. Kalau berhasil, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Tip yang saya nak bagi dekat korang ni, korang boleh guna dekat semua jenis aplikasi ataupun website yang ada survey. Ingat kalau nak jawab survey, paling senang korang pilih jenis CPX. Cara nak invite orang, korang klik dekat bahagian invite bawah ni. Lepas tu copy korang punya link referral, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang guna korang punya link, korang boleh dapat 1200 coin. Tapi orang yang kita invite tu kena download guna link kita. Kalau kita invite orang tapi diorang tak buat task, kita tak akan dapatkan coin. Syarat nak dapatkan 1200 coin ni, orang yang kita invite tu kena guna link kita. Lepas tu kena buat task. Nanti kalau coin korang dah cukup, korang klik je dekat bahagian redeem untuk tukar korang punya reward. Okay guys, kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh komen dekat bawah video ni ataupun chat je saya dekat WhatsApp.
Ataupun kalau korang nak try aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal. Ataupun korang boleh type je dekat YouTube korang. YouTube lah dah. Korang boleh tengok je dekat description video ni. Nanti saya letak senarai aplikasi video tutorial yang korang boleh guna guys. Okay, kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum.